Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Utama bersama saya, Adib Haikal bin Subhi. Revolusi teknologi yang pantas mendesak pengeluar telefon pintar berlumba-lumba menawarkan teknologi paling canggih untuk pasaran yang kompetitif. Terbaharu, dengan slogan Dare to Leap, Realme, sebuah jenama teknologi global, melancarkan dua model telefon pintar baharu yang serba canggih. Menariknya, biarpun kualiti setanding pesaing-pesaing hebat yang lain, ia ditawarkan pada kos mampu milik. Edisi terunggul Realme untuk golongan muda, Realme 3 Pro, menawarkan prestasi luar biasa dari segi hayat bateri, kejelasan skrin, perimejan serta reka bentuk dan ditawarkan pada harga RM999 sahaja. Prestasi Realme 3 Pro ini ditingkatkan sepenuhnya dengan pemproses Snapdragon 710 yang membolehkan ia mencapai kelajuan sehingga 2.2 GHz selain dilengkapi teknologi pengecasan pantas VOOC 3.0 dengan pengecas 20 watt serta super mode malam. Selain itu, Realme turut melancarkan model entry level value king. Mereka itu iaitu Realme C2 dengan slogan paparan mega, bateri mega. Realme C2 hadir dengan skrin HD Plus Dewdrop 6.1 inci dengan nisbah skrin ke badan lebih 89% serta dua kamera AI 13 megapiksel dan 2 megapiksel. Ia juga dilengkapi dengan bateri 4000 mAh yang besar digabungkan dengan pemproses Helio P22 membuatkan bateri tahan lebih lama dan ditawarkan pada harga mampu milik iaitu RM429 sahaja. Kedua-dua model ini boleh didapati secara online menerusi portal-portal membeli belah terkemuka Malaysia mulai sekarang. Sekian berita, layari YouTube Buletin TV3 untuk lebih banyak klip berita.